Tiada doa tanpa usaha gigih. Kejayaan tidak datang hanya dengan doa semata-mata. Walaupun kita membaca ayat suci atau hadis atau Asma'illahil Husna beribu kali dalam sehari tanpa usaha gigih, kejayaan tetap tidak akan tercapai. Sunnatullah menetapkan bahawa ikhtiar adalah kunci utama kejayaan. Setiap kejayaan dalam hidup memerlukan gabungan doa dan usaha yang seimbang, bukan sekadar menunggu keajaiban tanpa bertindak. Bayangkan seorang petani hanya berdoa untuk hasil tuaian tanpa menanam, menyiram atau menjaga tanamannya. Sudah tentu dia tidak akan mendapat hasil. Begitu juga dalam kehidupan, doa hanyalah pelengkap, tetapi usaha adalah tindakan utama. Sebuah kapal tidak akan bergerak hanya dengan angin doa. Ia memerlukan layar yang dikembangkan dan seorang nakhoda yang cekap mengemudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum alam yang perlu diikuti oleh setiap insan. Doa memberi kekuatan dan petunjuk, tetapi usaha menentukan hasilnya. Seperti seorang pelajar yang mahu cemerlang, dia mesti belajar, berlatih dan berusaha, bukan hanya berdoa. Seorang peniaga yang ingin berjaya tidak boleh hanya berzikir tanpa berusaha memahami pasaran, strategi dan keperluan pelanggan. Begitu juga seorang atlet yang ingin menjadi juara tidak boleh hanya bergantung pada harapan tanpa latihan dan disiplin yang ketat. Doa adalah pendorong, memberikan ketenangan hati dan keyakinan diri. Namun kejayaan tidak akan datang bergolek tanpa tindakan nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim," yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Oleh itu, jangan jadikan doa sebagai alasan untuk berdiam diri. Berdoalah dengan penuh keyakinan, tetapi pastikan usaha yang dilakukan setanding dengan impian yang ingin dicapai. Sebagai kesimpulan, saya katakan bahawa doa dan usaha adalah dua elemen yang saling melengkapi, tetapi usaha gigih tetap menjadi kunci utama kejayaan. Doa, seindah dan sekuat manapun, hanyalah satu bentuk permohonan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ia adalah satu ungkapan harapan dan tawakal, namun ia tidak akan membuahkan hasil tanpa disertai tindakan konkret. Tanpa tindakan, doa hanyalah harapan kosong yang tidak akan membawa hasil. Ibarat benih yang tidak ditanam, tidak akan bercambah dan membuahkan hasil. Sunnatullah telah menetapkan bahawa kejayaan hanya akan diperoleh oleh mereka yang berusaha dengan bersungguh-sungguh, bukan sekadar mengharap keajaiban atau mengharapkan pertolongan ilahi tanpa sebarang usaha. Kejayaan memerlukan pengorbanan, dedikasi dan ketabahan yang berterusan. Oleh itu, jangan jadikan doa sebagai alasan untuk berdiam diri atau menunda-nunda tindakan. Gunakan doa sebagai sumber kekuatan dan petunjuk, sebagai pendorong semangat dan penguat azam dalam mengharungi cabaran. Namun, pastikan usaha yang dilakukan setimpal dengan impian yang ingin dicapai. Kejayaan bukanlah hadiah percuma, tetapi hasil daripada ketekunan, disiplin, perancangan yang teliti dan kesungguhan yang tidak berbelah bagi. Ia memerlukan pengorbanan masa, tenaga dan mungkin juga wang ringgit. Jika benar kita mahu berjaya, maka bertindaklah sekarang, rancang langkah seterusnya dan jangan mudah berputus asa, kerana kejayaan hanya milik mereka yang berani berusaha, gigih berjuang dan sentiasa berikhtiar dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah.